Tahu tak korang macam mana nak rasa better and happy setiap hari? Kalau kau rasa setiap hari hidup kau ni rasa macam sama je. Semalam keras kehidupan, hari ni keras kehidupan, tiap-tiap hari kerasnya kehidupan. Jadi kadang-kadang otak kau pun dah tak boleh nak fikir macam mana nak ubah benda tu. Kau dah terbiasa dengan benda yang sama setiap hari. Tapi tahu tak, sebenarnya kita boleh cuba untuk jadi lebih baik daripada semalam. Kita boleh jadi lebih happy daripada semalam. Tak banyak, sedikit pun boleh. So sebenarnya ada 6 cara yang boleh korang buat untuk dapatkan kegembiraan dan juga rasa lebih better daripada semalam. Kalau semalam hidup kau keras, hari ni kau nak lebih sedikit baik daripada semalam. Walaupun kau buat benda yang sama, kau kerja, kau keluar pagi 8 pagi sampai 5 petang. Nombor 1, apa yang perlu kau buat? Namakan satu benda baik yang ada dengan kau. Mana kata kau kena bangun pagi, mulakan pagi kau ni dengan cara engkau mensyukuri nikmat yang kau ada lah. Senang cakap, kalau boleh at least satu benda yang kau sendiri ada yang kau syukur sangat-sangat. Contohlah, kau ada kereta, kau ada rumah, mungkin kau ada anak yang sayangkan kau, kau ada isteri yang betul-betul jaga diri kau. Mungkin setiap pagi kau dapat kopi, mungkin setiap pagi kau dapat makan, ataupun sebelum kau pergi kerja kau dapat pergi berjoging dulu. So kau kena namakan apa-apa benda yang baik yang ada pada kau. Itu adalah salah satu cara macam mana kau nak rasa diri kau better daripada hari-hari yang biasa. Sebab apa benda ni penting tau? Sebab kebanyakan orang kat luar sana bangun je pagi, dia terus fikir tentang masalah dan juga cara nak selesaikan. Otak dia tu dah buat benda tu dah terbiasa. Dan memang pun kalau kita check, kalau kita semak dekat Google, dekat ChatGPT, kita tanya kan, otak function dia memang macam tu. Fungsi dia memang macam tu. Maknanya bila dia bangun pagi, otak default setting dia adalah cari masalah. Dia akan cari mana masalah-masalah dalam hidup orang ni, cari masalah-masalah, dia nak tolong bantu untuk selesaikan. Tetapi kita hack dia, kita jack dia dengan bagi tahu, mulakan dengan perkara-perkara yang baik dulu. Kita latih minda kita ni untuk jadi dan lihat benda-benda yang baik dulu. So bila otak scan problem, kita nak convert, kita nak shift dia melihat perkara-perkara yang baik ni, dia sebenarnya membantu minda kita ni supaya tak terlalu stres. Sebab bila kita selalu fokus kepada problem dan kita nak cari solution, akhirnya kita akan mula stres. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, apa yang boleh bantu kita untuk happy sepanjang hari bila kita buat benda ni, dedahkan badan anda ni, diri anda ni ke neutral light ataupun sinaran matahari kat luar sana. Pagi-pagi, biasa matahari pagi adalah yang terbaik. Jadi bila bangun pagi, keluarkan diri anda ke matahari jika ada matahari dalam masa 5 minit ke 10 minit. Lebih lama lebih baik. Sebab apa? Sebab matahari mempunyai sumber-sumber tenaga yang kita tak boleh nak sangsi lagi. Benda ni memang real. Benda ni boleh bantu dia punya serotonin. Dia boleh boost serotonin kita. Dia macam minyak untuk neuro dalam otak-otak kita ni. Dia minyak pelincir orang panggil. Dan serotonin tadi tu membantu untuk stabilkan kita punya mood. Dan mood ni bukan pagi je, dia akan stabilkan mood. Bila cakap stabilkan mood, dia akan stabilkan mood kita the whole day tu. Just simple je. Kalau boleh dapat keluar, terdedah dengan matahari dalam 5 ke 10 minit kan, tak pun kita buka tingkap, kita keluarkan muka kita tengok matahari, dapat hirup udara yang segar pagi tu dalam pukul 7 ke pukul 8, biasa matahari waktu-waktu macam tu. Itu adalah the best yang boleh kau buat. Dan yang ketiga, mungkin ramai lagi tak perasan, benda ni membantu untuk kau rasa happy. Celebrate the progress. Bukan bila kau dah dapat sesuatu, pencapaian tu kau terus cakap what is next, lagi apa, dia nak settlekan next. Sebab bila kau dah selesaikan satu masalah, kau dah selesaikan satu masalah dalam kehidupan kau, keluarga kau, anak-anak ke apa-apa pun, dalam family kau ke, bila kau celebrate the progress yang kau buat ni, walaupun tak banyak, kalau banyak lagi bagus lah, tapi kalau sedikit sahaja pun, kau kena celebrate dia. Cara nak celebrate dia pula bukan susah sangat. Bukan kau kena buat
event ke, kau kena buat party ke, kau kena pergi dekat mall beli barang yang mahal-mahal ke, kau hanya meningkatkan kau punya dopamin. Sebab dopamin lah yang menjadikan kau terus bersemangat dan terus happy dan terus bangga diri kau. Sebab dopamin. So dopamin ni macam nak tingkatkan dia? Tak lain tak bukan, kau kena cakap benda-benda yang good tentang diri kau. You are good, you do the great job. Cakap good job, well done, terbaik, kau memang orang yang bagus. Macam tu. Tengok kat cermin, kau cakap diri kau, you are the best, kan? Puji orang. Dan orang yang celebrate dengan kita tu sama-sama tu sentiasa support each other dengan puji memuji antara satu sama lain. So bila dopamin naik, automatically kita akan rasa happy pada ketika itu. Dan yang keempat pula, tanya diri kita, apa yang kita buat terbaik hari ni? Tanya. Duduk diam-diam, ada waktu tu tanya, apa aku buat hari ni yang paling bagus sekali lah yang aku buat hari ni. So bila kau tanya, kau reflect diri kau yang baik tadi. Kau tak fokus apa hari ni yang salah aku buat. Dia bukan macam tu. Dia reflect benda-benda yang positif. Jadi bila kau cakap, hari ni aku dah buat benda banyak sangat, benda-benda yang good, benda-benda yang wealth, dan bila kau tahu benda ni, kau akan terus buat. Dan kau rasa life kau is good. Life kau is very very good. Every day kau buat benda ni, lagi bagus, lagi memberikan kegembiraan dan ketenangan. Sebab tu kalau kau perasan, ada orang tu dia kerja setiap hari, walaupun keras kehidupan dia, kau akan nampak dia happy, dia boleh sustain, dia boleh consistently, dan dia terus-terus bersemangat. Sebab benda-benda macam ni. Dan seterusnya nombor 5. Nombor 5 pula, engkau boleh bagi satu message yang positif kepada orang. Kau bagi dan dia pun akan bagi balik. So bila kau bagi vibe yang positif ke orang ni, sangat penting. Sebab bila kau bagi vibe positif, contohlah kau WhatsApp dengan isteri kau, kau cakap dengan dia, terima kasih sebab jadi isteri saya. Semoga dipermudahkan urusan hari ini, diberikan rezeki yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita berjaya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap benda positif kan kat dia, dia pun akan jawab balik dengan kita. So benda yang kita bagi kat dia, dia pun akan bagi dekat kita balik. So kita tak boleh expect lebih. Cuma kita kena beranggapan bila kita bagi message yang positif, kita pun akan dapat vibe yang positif. Itu cara dia. Kalau kita bagi benda yang negatif, kita fikir negatif lah sekeliling, itu akan bagi kepada kita balik. Nombor 6. Benda ni mungkin dalam keadaan kritikal kau boleh buat, iaitu tarik nafas yang betul, ataupun disebut sebagai box breathing. Kau tarik nafas 4 saat, kau tahan nafas 4 saat, kau lepas pun 4 saat. Macam tu. Dia macam satu kitaran yang sama. Sebab bila kau tarik nafas, kau tahan dan kau hembus, kau buat berulang-ulang kali, dia akan membantu untuk kurangkan anxiety dalam diri kau, kurangkan overthinking dalam diri kau, kurangkan perkara-perkara yang memberi signal daripada perut ni pergi dekat kepala tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya kau fikir. Dia boleh buat ketika kau baru nak mula kerja ke, sebelum start kerja ke, dah lepas buat kerja ke, lepas habis task apa-apa kau buat ke. Kau kena buat exercise ni. Otak tak boleh terima benda-benda yang biasa, tapi otak boleh terima benda yang kau buat berulang kali. Latih diri kau untuk buat 6 perkara ini, untuk jadikan diri kau seorang yang happy, better person every day. Sebab apa tak benda ni penting? Happiness ni, orang ingat dia adalah lifestyle upgrade. Bila dia upgrade kereta, duit dia banyak, rumah dia makin besar, baju dia makin cantik-cantik, itulah kebahagiaan. Tetapi sebenarnya itu bukan kebahagiaan yang kekal. Dia hanyalah untuk menampakkan, orang nampak kita berjaya macam tu, orang nampak kita happy macam tu. Sedangkan yang patut kau jaga dan kau titik beratkan adalah 6 perkara tadi. Bila kau buat benda tu, tak kisahlah kau pakai kereta apa pun, tak kisah kau ada berapa banyak duit pun, tak kisah kau ada berapa rumah pun, tak kisah berapa simpanan kau pun, kalau kau boleh buat 6 perkara tadi tu, kau masih dalam keadaan yang boleh rasa better dan rasa tenang, rasa happy dalam diri kau.